Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk video kali ini saya akan memberikan penerangan tentang pelaksanaan jenis haji iaitu haji ifrad. Pelaksanaan jenis haji ifrad iaitu jemaah akan masuk ke Mekah melaksanakan ibadah haji terlebih dahulu. Kemudian barulah melaksanakan umrah. Jadi saya untuk lebih jelas maka saya memilih situasi bagi jemaah yang masuk ke Mekah dahulu. Maknanya untuk video ini jemaah yang buat haji ifrad dan dia masuk ke Mekah dahulu penerbangannya. Okay, dengar ya. Penjelasan ini adalah khusus untuk jemaah yang melakukan haji ifrad dan penerbangannya masuk ke Mekah terlebih dahulu. Baik, saya akan terangkan bermula daripada perjalanan jemaah dari lapor diri di KLIA. Baik, bagi jemaah yang melakukan haji ifrad, bermakna jemaah ini akan melakukan haji terlebih dahulu. Semasa lapor diri di Komplek Haji Sepang, jemaah ini hendaklah bersiap terus memakai pakaian ihram semasa lapor diri di komplek haji. Namun jangan niat lagi hanya sekadar memakai pakaian ihram. Adapun persiapan untuk amalan sunat sebelum pakaian ihram boleh dilakukan sama ada di rumah ataupun sekiranya jemaah ada menginap di hotel, boleh dilakukan di tempat tersebut sama ada di rumah ataupun di hotel jika menginap di hotel. Ya. Kemudian selesai urusan di komplek haji, jemaah akan dibawa ke KLIA dan akan menaiki kapal terbang. Pesawat akan dibawa dari KLIA menuju ke airport Jeddah. Perjalanan lebih kurang 8 jam. Baik. Memandangkan jemaah ini masuk ke Mekah terus dan ingin melakukan ibadah haji sebab haji ifrad, maka jemaah hendaklah berniat ihram haji. Di mana? Iaitu di Miqat Qarnul Manazil, iaitu di dalam kapal terbang semasa melepasi Miqat Qarnul Manazil, iaitu anggarannya Qarnul Manazil ini lebih kurang 1 jam sebelum tiba mendarat di airport Jeddah. Maksud berniat ihram di miqat itu bukan bermaksud berniat ngam-ngam di miqat itu. Bermaksud daripada miqat Qarnul Manazil dan ke belakang. Makna kata kalau belum sampai ke Qarnul Manazil pun boleh dah berniat. Bukan maksud ngam-ngam tu. Daripada Qarnul Manazil dan ke belakang. Asalkan tidak melepasi miqat kita berniat tu. Sebab kalau kita melepasi miqat kita dikenakan dam kerana tidak berniat di miqat yang sepatutnya. Baik, ringkasnya apabila telah melalui miqat Qarnul Manazil itu, jemaah hendaklah berniat ihram. Dan kena ingat, ini adalah merupakan haji ifrad iaitu melakukan haji dulu. Maka jemaah akan melakukan niat ihram haji iaitu nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Sahaja aku mengerjakan haji dan berihram aku dengannya kerana Allah Ta'ala. Jadi bila dah berniat saja, jemaah tersebut berada dalam ihram dan jagalah diri daripada larangan ihram. Dan sepanjang tempoh itu disunatkan memperbanyakkan bertalbiyah. Okey. Maka dah selesai satu perkara yang berkaitan dengan rukun iaitu niat ihram di miqat. Kemudian apabila dah selesai berniat, jangan lupa saya tekankan juga dalam tempoh berada dalam pesawat, sekiranya ada keperluan waktu solat yang perlu sembahyang di dalam kapal terbang, jemaah perlu bersedia untuk melaksanakan solat, khususnya yang boleh jamak qasar, buatlah jamak qasar di dalam kapal terbang. Baik. Kemudian kapal terbang akan tiba di airport Jeddah. Dan tiba di airport Jeddah, bas akan bawa jemaah pergi ke Mekah. Anggaran perjalanan sejam ke 2 jam. Bergantung kepada keadaan trafik lalu lintas.
Jadi harus diingat jemaah masih lagi berada dalam keadaan ihram. Kemudian apabila sampai ke Mekah, ya, macam saya katakan, apabila jemaah itu sampai pada waktu siang, ini kebiasaan, namun boleh berubah mengikut situasi, ya. Apabila jemaah yang sampai ke Mekah pada waktu siang, mungkin pagi, tengah hari atau petang, biasanya jemaah akan dibawa mengerjakan umrah pada waktu malam. Begitu juga sebaliknya, bila sampai ke Mekah itu pada waktu malam, biasanya jemaah akan dibawa umrah pertamanya itu pada waktu pagi selepas subuh besoknya. Namun begitu, ia masih juga tertakluk kepada situasi semasa ketika di sana. Jadi jemaah sentiasalah peka, alert dengan arahan-arahan dari masa ke semasa oleh pihak muassasah dan tabung haji semasa di sana untuk pelaksanaan umrah pertama. Baik, kita katalah jemaah pun sampai pada waktu siang di sana. Kemudian jemaah telah pun tiba, disambut, dan jemaah akan diberikan masuk ke bilik hotel masing-masing untuk berehat. Ya, sekiranya sampainya pada waktu petang atau siang, macam saya katakan tadi, kebiasaannya jemaah akan dibagi rehat. Malam barulah jemaah akan dibawa untuk mengerjakan umrah pertama. Jadi macam biasa, sampai masanya jemaah akan diminta berkumpul di lobi. Pastikan lengkap berpakaian ihram. Kita dah ada wuduk, bawalah keperluan yang bersesuaian, dan kita akan diberikan taklimat sebelum mengerjakan umrah pertama daripada pembimbing dan juga dari pengurus maktab. Selesai taklimat, kita pun akan bergerak perlahan-lahan menuju ke Masjidil Haram. Sebagaimana yang saya katakan, bahawa pelaksanaan umrah pertama ini mempunyai cabaran tersendiri. Ya, antaranya kita bergerak dalam lingkungan yang besar, kumpulannya sekitar 300 orang, 200 ke 300 orang jemaah. Jadi perlu bersedia dengan apa juga kemungkinan. Mungkin ada yang cepat, ada yang lambat, tersasar balik hotel, tak jumpa hotel. Itu adalah cabaran yang perlu kita bersedia hadapinya. Baik. Kemudian jemaah pun sampai ke Masjidil Haram dan jemaah akan dibawa untuk melaksanakan tawaf. Baik. Sekiranya jemaah ini adalah jemaah haji ifrad. Kita kena ingat, ya, ini adalah merupakan haji ifrad. Iaitu haji ifrad, jemaah melaksanakan haji dulu, barulah melaksanakan umrah. Jadi jemaah ini dia akan pergi ke Masjidil Haram, dia akan melakukan tawaf. Tapi tawafnya ini namanya ialah tawaf kudum. Saya ulang lagi, bagi yang melakukan haji ifrad, ketika sampai di Mekah, tawafnya ini adalah namanya tawaf kudum atau disebut tawaf selamat datang. Bagi orang yang melakukan haji ifrad, hukum tawaf kudum ini sunat. Namun begitu, kalau jemaah tersebut melakukan tawaf kudum, selepas selesai tawaf kudum, jemaah tersebut yang melakukan haji ifrad ini boleh melakukan sa'i yang dinamakan sa'i haji. Sa'i haji, itu rukun lah. Jadi apabila telah selesai tawaf, syarat-syarat sahnya pun sama tawafnya, ya, maka jemaah tadi akan buat pula sa'i. Sa'i ini namanya ialah sa'i haji. Sekali lagi saya ingatkan, video ini khusus untuk jemaah yang melakukan haji ifrad. Mungkin ada yang bertanya, boleh ke jemaah haji ifrad pergi buat tawaf sekali dengan orang yang buat haji tamattu'? Boleh. Kerana perbuatan tawafnya sama. Cuma bezanya niatnya sahaja. Yang ini adalah bagi yang buat tamattu', tawaf itu tawaf umrah. Bagi yang buat ifrad, tawaf itu namanya tawaf kudum. Selesai tawaf, bagi yang buat haji ifrad tadi, tawaf tadi namanya tawaf kudum. Selesai tawaf kudum, jemaah ini akan melaksanakan pula sa'i yang dinamakan sa'i haji. Setelah selesai melaksanakan sa'i haji, jemaah ini akan kekal terus berpakaian ihram. Jangan bergunting, kerana jemaah ini berada dalam ihram haji. Jadi dia terus kekal dalam keadaan berihram sampai bila? Sehinggalah pergerakan pada 8 Zulhijjah,
jemaah akan bergerak ke Arafah, sambunglah ihram tersebut sehinggalah sepaling tidak selesai tahallul awal pada 10 Zulhijjah. Selepas bergunting tersebut barulah dia selesai tahallul awal. Jadi jemaah haji ifrad, ingat, selesai tawaf kudum dia akan buat sa'i, namanya sa'i haji. Selesai sa'i haji, dia tak boleh bergunting, dia kekal berpakaian ihram teruslah sehinggalah nanti akan memulakan amalan haji pada 8 Zulhijjah. Jadi dalam tempoh itu, jemaah yang berada dalam ihram haji ini, dia tidak boleh melaksanakan ibadah umrah. Dia boleh pergi masjid, boleh sembahyang, boleh buat ibadat lain, tetapi dia tidak boleh melaksanakan ibadah umrah sebab dia masih belum sempurna haji je. Jadi nanti bila dah selesai haji, barulah jemaah haji ifrad ni boleh melaksanakan haji, melaksanakan umrah pula. Jadi inilah penjelasan tentang video orang yang melaksanakan haji ifrad. InsyaAllah kita akan jumpa pada video yang seterusnya tentang pelaksanaan amalan haji bermula 8 Zulhijjah. Sebelum itu, ingin saya kongsikan juga info. Video ini adalah untuk orang yang melakukan haji ifrad yang masuk Mekah dahulu. Sekiranya ada juga jemaah yang penerbangannya masuk dari Madinah dulu. Dari Madinah, penerbangannya masuk Madinah dulu, kemudian baru masuk Mekah. Tapi dia tetap nak buat juga haji ifrad, maka apa yang berbezanya apabila jemaah ini daripada Madinah, pergerakannya nak pergi ke Mekah, dia singgah di Masjid Bir Ali. Semasa di mikot Masjid Bir Ali, dia hanya perlu berniat haji, iaitu nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Jadi jemaah yang masuk Madinah dulu, dia nak buat haji ifrad, maka semasa dia masuk Masjid Bir Ali itu, dia berniat haji. Dan bila sampai ke Mekah, samalah macam tadi, dia akan buat tawaf kudum, kemudian sa'i haji, dan dia terus kekal berpakaian ihram sehinggalah 8 Zulhijjah memulakan amalan haji. Itu saja penerangan saya tentang video kali ini. Kita jumpa pada video yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.